kita. You punya nombor dia hantar. Dia hantar situ. Morning guys. Morning. Trip camping kali ni kita akan ke Kuching, Sarawak. kita dah siap check in, semua dah lepas. Sekarang kita ke gate. Kita naik bas Naik bas pergi Kuching. Dari KLIA ke bas. Dari KLIA naik bas sampai ke Kuching Airport. Ya. All the best. Kau pakai apa? Tak pakai jin Kita tak pakai jin. Shampoo. Okay guys, aku dengan Vincent dah touchdown. So sekarang ni kita tengah ambil kereta lah. Kita sewa kereta kat sini. Aku kat sini dalam 4 hari guys. Daripada Jumaat ni sampai hari Isnin. Kita camping di Pearl Happy Farm dekat area Petra Jaya. Okay guys, korang tengok video ni sampai habis. Aku buat vlog camping aku dekat sini. Makan dulu kan. Ni dekat lot 129 dekat area Bandar Kuching kan. Sini terkenal mi kolok. Mi kolok. Kira macam halal kopitiam. Tu boy, mana kata famous lah ini tempat. Sedap guys. Lot 180, Laksa 126. Mantap. Kita singgah sekejap dekat Pro Outdoor ni. Tengok barang-barang apa yang boleh beli, bawa ke sana sekejap. Orang Sarawak ke? Ha? Orang Sarawak ke? Kami bukan orang Sarawak, Tok. Okay, jom kita ke campsite. Orang Sarawak pakai Waze juga guys. Dia dah mula start jam kan? Betul tak? Dah mula start jam kan? Ini kerja.
lebih kurang setengah jam tadi kita daripada Pulau Audo setengah jam sampai ke sini dan sampai lah guys campsite Pearl Happy Farm. So kita kena happy-happy lah kat sini. Tengok tension cuaca pun panas juga, tapi okey je, tak macam KL panas dia lain macam, tapi sini okey-okey je panas dia. Dah sampai guys. Aku tapak deh, jom sana. Kita sana. Tasfar sana. Dah sampai lah. Ni Hayward Oh, ni ke Hayward. The Rock. Eric. Assalamualaikum. Salam. Thank you very much. Korang buat apa? Dalam. Korang buat apa? Relax lah. Relax. Wan. Oh, Riz. Riz. Ni siapa? Adik. Adik. Adik lah, adik Malik guys. Vincent. Hello. Kipas. Thank you. Tilam? Okay, boleh. Kita tunggu silam dia on the way. Silam dia on weh. Actually dia cari alasan je nak beli baru kan. Okay. You can make use of that one. Masih lah plastik. Dapat pasang. Lama bos. Lama macam orang kita ni. Settle pasang Vincent punya kemah. Aku punya kemah sebenarnya dah siap. Diorang kasi pinjam 10 foot C je guys. So ni aku duduk kat sini lah. Alhamdulillah bawah pokok tak panas. Selama ni camping memang panas. Kali ni okey lah. So kipas pun dia bagi kipas. Mantap. Terima kasih Sirin Fazli dengan Haris. So, aku bawa barang-barang kemah aku. Keperluan aku ni je. Dalam satu beg ni, besar ni je. Tak banyak pun. Cuma dalam ni aksesoris lampu, meja, kursi. Macam camp bed pun aku tak bawa kali ni. So diorang bagi pinjam camp bed. And then lagi apa? Aksesoris lampu lah banyak. Sebab kat sini diorang suka main-main lampu kan. So kita tunjuk lah nanti. Pukul 2. Kita sampai tadi pukul apa Vincent? Pukul apa kita sampai tadi? Dalam pukul 11, 12, 1, 2. Dah masa 3 jam lah sebabkan panas kan. Ni persekitaran. Apa dia? Okey, tak ada. Kita nak detect kan ni. Hari ni kita nak detect sekejap. Sekarang aku nak tengah kenal-kenal dengan kamper-kamper Sarawak ni. Jalan-jalan jap. Dia actually kat sini kebun sayur. Kebun sayur, kebun buah, macam-macam kebun. Sana pokok pisang, pokok durian. And then dia ambil part daripada sini dia buat campsite.
kita kenal-kenal dengan orang-orang sini dulu. Aku dah mula cakap Sarawak dah. 4P kan? 4P kan? 4P 4P guys. Dah lama aku tak layan gua ni. Makin lama makin macam-macam tent dia buat keluar. Gua siapa nama Syukri. Kita dah salam tadi? Belum. Syukri daripada Sarike Samarahan. Oh, Samarahan. Banyak gua ada orang pakai. Helmi. Riz. Keluar pergi makan jap. Sekarang dah pukul 2.10. Makan. Ada misal ni. Kampung Telaga Air. This is Kampung Telaga Air. Dia sebelah sungai guys, sungai besar. So kat sini apa? Kalish 7 Seafood. Kita makan dulu kan? Makan dulu. Habis makan balik campsite. Panas lah guys sini. Kau. Lepas hujan guys. Alhamdulillah cuaca elok balik. Hujan lebat juga ada tadi. Aku take nap sekejap. Ni dah okey balik. Bio kat kau. Fun juga. Enjoy sekali. Datuk tinggi. Okey, lagi. Enjoy style lagi lah. Rasingkan apa? Tengok dulu. Dia dapat lain. Biru. Tak cantik lah. Next. Tak cantik lah. In 500 meters, turn left. Serius? Ada plan. Flying Fox eh? Hari ni aku kena. Flying Fox. Ini antara yang famous juga lah. Dia cakap Jambatan Satok. Kalau salah betul kan guys? Aku dapat info kat sini. Jauh-jauh datang makan ni je. Ni kat KL boleh jumpa. Cuba tengok makan sedap tak? Dia kena. Ngam. Berapa banyak? Ada. Settle guys, settle. Tahu lah kalau Mickey yang Settle makan habis semua. Kenyang eh? Kenyang eh?
Malam ni tak ada apa-apa acara sangat, untuk budak-budak je. Untuk budak-budak sahaja. Morning guys, second day at Matang. Nak makan nasi lemak tak? Breakfast. Ada orang panggil breakfast. Kita breakfast dulu. Baru bangun. Nasi lemak abang dah buat. Wah. Orang sudah panggil breakfast, kita breakfast lah kan. Hendak manis, kalau tolak. Betul tak? Hendak manis. Ha? Wanjung. Wanjung. Saya pergi macam itulah. Kita takut kita want to over expand space tu dah terlebih lah kita sendiri yang susah. Sebab heaven pun dah buat saya. Satu kan? Okey, apa kata bagi dua dulu. Satu ah. Kita buat event, aktiviti. Okey, kita kasih nombor. Pergi dekat dong. Lepas 5 minit siapa akan masuk dulu keluar. Dia memang tangan aja dia. Oh. Be the best team. Jumpa, siapa jumpa? Yang punya bujang ni sama je. Kita masak. Ya. Boleh bang. Kena jadi judge guys. Jadi judge untuk ada pertandingan memasak. Memasak Maggi. Bahan-bahan dia Maggi, sardin dengan telur. Sebab bila kita camping ni, itulah makanan, orang kata tu makanan yang wajib ada. Bukan wajib ada lah, setiap kampus macam malas nak masak berat-berat. Kadang-kadang diorang buat Maggi, kadang-kadang diorang buat sardin, kadang-kadang diorang buat masak dengan telur kan. Itu yang orang kata tu kena ada bila time bercamping. So hari ni aku dengan Vincent akan jadi juri untuk rasa siapa masak paling tak sedap. Kan? Macam-macam lah kreatif tu. Nampak tak semangat orang macam macam ni je nak masuk. Oh ada. Oh ya, saya situ. Ni apa ini? Betul tak? Betul tak? Nanti padahlah dia jawab. Apa dulu? Okay. Perkenalkan diri dia. Ni kenal lah, apa-apa kenal. Nombor berapa? Nombor berapa apa. Siapa bagi air? Sekejap lah. Sabar. Mi goreng abang manis. Oh. Ada tanduk. Dia bakar. Oh. Oh okey, ingat bakar. Aku baru tahu guys, ni peti ais. Aku ingat box biasa. Sekali dia cakap peti ais aku, wow. Peti ais guys. Mantap kan? Dia ada warna hitam, dia warna putih. Ni 25 liter. Ni 25 liter dengan 38. 35 liter. Mantap lah. Kau sekali charge, lepas tu boleh pakai berapa lama? Dia tak ada bateri. Dia kena Oh dia terus direct lah, terus direct guys. Kalau EcoFlow dia ada bateri. Ya. Terus direct kat sini. Ni dah sejuk terus kan? Boleh lah sejuk. Ni aku tak sambung. Malam dia beku semua. Yang ni tak boleh ambil. Itu yang aku offkan. Oh, okey faham. Kenapa? Memang dia akan beku lah. Oh, ni freezer. Bukan peti ais. Freezer bukan. Bukan chiller, bukan chiller. Freezer. Beku punya. Beku cair. Sejuk lah. Siapa tu bang? Letak ais. Jual kan?
Cara angkat pun tahu. Aduh. Cara angkat pun tahu. Haris. Kalau biasa orang Biasa ditangkap. ya. Kalau yang lemah semangat tu memang tak boleh lah nak pergi museum tu. Sebab terlampau bil. Walaupun dia dah letak dalam frame. Hujan guys. Event kita start pukul apa? Dalam pukul 7. 7. 7. Ha? Lucky draw ke? Oh, lucky draw punya ke? Tak, mana? This one. Bukanlah. Kau percaya dengan dia? Ya betul. Tapi sedap oh. Oh, jadi aku ambil spek. Kalau itu macam kena ambil spek. And here we have some light sticker. You can choose, but you cannot choose. You only can pick which one. See which one you get it. Okay. You hold the black one. Cannot see it. Wow! Nice. 我们的牌这个photo. Hadiah-hadiah untuk lucky draw pada petang ni. Dan beberapa lagi hadiah-hadiah untuk competition makanan tadi. Adalah korang buat aktiviti petang tadi, siang tadi. So kejap lagi kita tengok siapa dapat hadiah-hadiah ni semua. Okay, after that kita ada sesi bergambar sekejap dengan Sila Wakil. Kamu. Okay, alright. Nombor 1. Datuk banget. Boleh datuk. Nombor 4. Nombor 4. Open price sekarang dia. Boleh. Congratulations. Dua kali. Congratulations. Yang dapat mahal 2 kali. Kau memang dari Japan. Dah kena tukar lah tu. Get explore. Tahniah. Nok. Dan gelas dari Nok. Di tempat kedua yang bakal memenangi lampu 38 Explore Azroy. Congratulations. 38 you. Lanjut. Dah lah tadi birthday tu ada orang birthday lagi. Hadiah Okay, settle sudah guys. Settle sudah pemberian hadiah. Macam-macam hari ni ada. Ni sekarang nak bergambar-gambar pula dengan dorang. macam dia punya. Nak gambar office. And then apaan? Malam-malam. 1, 2, 3. New Ni guys, hari last dekat campsite ni. Ini hari last aku dekat campsite ni. Jam pukul berapa ni? Pukul 9 lebih macam tu pagi. And then ni sekarang tengah packing lah.
Aku dah nak kemas-kemas. So aku bawa tak banyak sebenarnya. Cuma ada 2 luggage. Dalam luggage ni ada meja, kursi. Ikutlah. Apa Puik? Gitu ah. Kuah kan. Biasanya. Balik ada ni. Okay, Metin. Okay, terima banyak apa lagi. Jalan. Siap sudah guys. Settle, semua settle. Boleh tahan juga panas ni. Semua masing-masing semua kemas guys. Sporting ada orang. Diorang memang sporting. Kau kata asyik sukses juga lah. Apapun di anything dia tahu dalam belon, kau dah something you know padahal lupa. You let me know. Okay? Okey. Dah. Ini pun sama-sama sekolah nak. Yalah. Tapi yang pentingnya jadi. Jadi dia lah. Baru we realize a lot of things lah. Aku pun dah cakap dengan si Datuk juga lah. Dan dia pun agree juga that if we buat show kita tu Cumi Ajak pun end up kita kelak tahun depan pun akan jadi the same thing Cumi Ajak. Dia pun circle back to scale one aja. Betul. Cantik oh. Extension ni warna kuning lagi. Macam North Face tu. Okay. NBO. Okay. Dalam video sikit lu. Precise. Salah jalan. Di sebelah sana guys. Sebab aku pergi Dobi. Cuci baju macam biasa lah guys. Kalau aku ke Sabah ataupun Sarawak kan camping, macam baju-baju yang aku pakai kat campsite. So sebelum nak balik tu kita mendobi dululah. Cuci dulu baju tu supaya aku boleh pakai balik baju tu. Macam tu lah. Ni semua untuk mengurangkan berat bebanan luggage. Walaupun baju tu nak pakai selai je kan, tapi alang-alang kasih cuci lah, bersih. Panas guys. Macam mana KL macam ni yang Sarawak panas je. Yang aku betul-betul dekat jalan Bukit Mata, berhampiran dengan Pullman. Aku stay kat sana guys. Okey lah. Bang, pinggam bang. Kenapa? Bunuh apa? Bunuh Melayu gila. Apa benda dia orang ni semua? Tak tahu. Klinik woman tanam kopi semua kola. Dia macam lah sini. Sini apa ni? Ni apa? Street art Street art sini? Oh, Lori sampah. Actually semua mana-mana tempat pun ada. Tempat-tempat macam ni kan. Dia ambil gambar. Ya. Japanese lantern.
Woi, Hayward, ada juga. Dia yang ulur. Sorry, we are open. Macam mana tu? Sorry, we are open. Kau ada YouTube vlog kan? Ada? Ada ni ke? Ada mah. Oh, kena follow ni. Aku tak muncul kau kat TikTok je. Tak apa. Pansong ke? Pansong. Dah ordernya talang ke? Pansong lah. Pansong. Oh, ada. Pansong berapa ekor? Panso. Boleh panso. Nak try tak? Boleh je. Actually dia nak buat pansong. Tapi kita tak ada masa. Yang tu original pegang dulu. Panso pernah makan. Pernah makan? Cik jadilah expired. Sini makanan pelik-pelik lah Ya. Sini tadi dia cakap apa? Dia cakap eat at your own risk. Oh, mana kata bahaya. Lepas tu kena cuci tu. Dah bahaya kena cuci. Ya. Nasi panso. Ha? Ini kali kedua aku tak silap aku dah rasa dah nasi panso guys. Malam last aku dekat Sarawak ni. Kita dinner dulu dengan diorang-diorang ni. Adib dengan Siri Fazlin dengan Hayward, wife dia Vincent. Makan dulu guys. Makan dulu. Ada? Video kan? Kau shoot di mana? Kau jalan ni. Tinggal merah. Banyak orang sini sama. Ya. Hari tu Tokyo Tokyo Drift lah. Lakon sini lah. Dia bawa sini betul. Dia ada ambil beberapa scene dekat sini. Ketua tour guide. Ha? Ketua tour guide. Yang ni tiga separuh ni. Ha? Yang ni tiga separuh. Juga. Oh, Ada satu lagi. nyaman tu. Kalau kau drive dari sini nak ke sebelah sana kan, kau pakai kereta. Oh, sini. Kira apa boleh. Adik. Allahu Akbar. Saya depan siapa? Ya, depan. Dia ada bunyi. Okay, say hi. Jangan bagi. Hi. Bye. Yang lain pun join. First time. Ini perahu tambang. Orang panggil sini perahu tambang. Aku tak tahu berapa ringgit. Aku main naik je guys. Okay, Vincent.
Ngam ah sini? Okey lah. Ha? Okey ah. You orang Sarawak pun pernah naik sini? Kita biasa berenang. Biasa berenang. Berenang. Biasa berenang eh. Tapi tok Tesla. Jalan tu jangan kau berhenti dari kakak gue ya. Tadi diam kau. Tadi diam kau. Dia nak Tadi diamnya. Tok 6 jamnya lah. 6 jam. 6 jam jadi sana. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih bang. Terima kasih. Ada kita contoh indah. Arigato. Baik mas. Ini melayan. Yes, bye. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy. Okay, vlog camping aku ke luar Semenanjung. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.